Duit RM10,000 jika dibayarkan dalam KWSP selama 30 tahun, jumlahnya akan jadi sekitar RM51,000 dengan dividen sekitar 5.6% setahun. Nilainya nampak besar bagi siapa yang tidak faham tentang time value of money, atau bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas. Tapi bagi siapa yang tahu, nombor tu langsung tidak mengujakan. Pertambahan nombor itu sebenarnya tidak menambah kekayaan kita. Bila diambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit, sejarah ringgit 30 tahun yang lalu, tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015, ringgit jatuh 35% setahun. Jika anda ada dalam akaun RM10,000, ia masih kekal RM10,000, betul? Tapi hakikatnya, kuasa beli sudah hilang 50% dan 30% hanya dalam masa setahun sahaja. Orang kaya tidak menyimpan harta yang banyak dalam bentuk duit kertas. Mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan dalam bentuk harta yang bertahan nilainya. Simpan hartanah, tanah yang mendatangkan hasil, bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan, dan untuk bajet yang tidak terlalu besar, simpanlah emas seperti ini. Apabila anda menyimpan emas, anda tidak perlu bimbang lagi tentang kehilangan ataupun kehilangan kuasa beli tersebut. Bukti mudah, zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dahulu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang pun 1400 tahun pun 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Bermakna tuan-puan, jangankan 30 tahun, 14 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan sahaja. Jadi bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas seperti ini, emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 4 langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.